10 keping 1 dinar ataupun 10 dinar. Mana yang lagi menguntungkan? Nak tahu? Tengok video ini sampai habis, terutamanya jika anda ingin alihkan sebahagian dana pusaran anda ke dalam bentuk emas. Di tangan saya adalah dinar keluaran public gold. Dinar adalah emas yang berbentuk bulat dan berketulinan 999.9. Hari ini 1 dinar ataupun 4.25 gram bersamaan sekitar RM2,200. Harga emas telah melonjak lebih kurang 20 ke 30% untuk tempoh 2 ke 3 tahun kebelakangan ni. Sangatlah menguntungkan jika anda alihkan duit KWSP anda atau ASB anda ke dalam bentuk emas. Tapi persoalannya sekarang, patutkah anda memiliki 10 keping 1 dinar atau 1 keping 1 dinar? Jika anda ingin kekalkan dana pusaran anda dan ingin maksimumkan keuntungan, anda boleh pilih 10 dinar ini sebab emas yang lebih besar, kadar spread apabila dijual adalah lebih rendah. Di public gold, kadar spreadnya adalah 6 ke 9%. Jadi kalau anda jual 1 dinar, spreadnya adalah sekitar 8 ke 9%. Manakala untuk 10 dinar 7 ke 8%. Emas adalah simpanan yang tiada dividen, tapi peningkatan harganya jauh lebih bagus daripada terus kekalkan simpanan di ASB atau KWSP anda. Untuk dapatkan 10 dinar ini, boleh hubungi saya atau rujuk pin video untuk bermula. Saya akan bantu anda sebaiknya. Boleh follow.